situasi terkini pukul 4 lebih. Sekarang pukul berapa ya? Soft glow of the moonlight, warm vinyl crackles play. Lost in rhythms of the night, dreams never drift away. Smooth beats pulse slow and kind, echoes of a pastime. In the stillness we unwind, peaceful as a rhyme. Gentle breeze we ride. Underneath the starry sky, time feels like it's on our side. Endless moments passing by, while the vinyl sings its tune in our secluded space, gathering warmth from the room, soft smile on your face. Through the haze we float, mellow sounds embrace. Lost in each musical note, finding our own pace. Gentle breeze we ride, underneath the starry sky. Time feels like it's on our side. Endless moments. Whitestone kiri. Elok-elok bang. Nah. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to our channel. Okay, kali ni kita akan berkemping 3 hari 2 malam di Shaw River Campsite yang terletak di Sahom. Okay guys, kita guna kemah Village 6 kali ni. Okay, ini tapak nombor 3 ya. So kereta boleh parking kat belakang ni. Ini sungai.
So macam ni keadaan. Kita sampai pun dah lambat dah, dalam 6.50. Terus pasang kemah. Tak sempat nak rakam semua. So beginilah keadaannya Village 6. Malam ni kita makan nasi kandar. Oi, tak nampak. Malam ni kita makan nasi kandar Pandan Kota. Oh iyalah, kat RTC. Okay guys, makan dulu. Sedap. Sama macam apa tu? Okay, dah pukul 12 malam. Mata pun dah ngantuk. Tidur dulu gengs. Good night. Morning. Jom kita tengok tapak yang ada di Chor River Campsite. So sana Singki. Ini sungai lah. Ini tapak berapa? Itu ada tapak lagi bang. Ini tapak ujung sekali. Ini tapak nombor 10. Nampak tak? Okay, tapak nombor 10. Ini tapak nombor 9. Ini nombor 8. Ujung sana nombor 7. So ni POV dia. Sini cantik tapak ni dekat dengan bilik air lah. So ni tapak 6. Ni tapak 5. Ni ke tapak 5? Saya tak sure lah, tapi keadaan pagi dia macam ni lah. Sini Singki lagi. Surau. Laluan dia. Ini sama laluan nak ke Cangkak Onak. Okay, ini laluan dia. Alright. Nak ke Cangkak Onak terus lagi. Jom kita buat brisk walk. Okay, ni contact number dia. Chor River Campsite. Kami tapak nombor 3. 3 ke bang? 2. Sorry. Tapak R2 River. Apa ada Singki lagi?
Untuk yang awal, tak jauh pada kami punya kemah. Sini banyak pokok durian. Durian ni dah tua-tua kan. Sini nampak tak cangkat onak campsite dengan senho. Kita cek kayu sikit. Sambil tu kita brisk walk lah. Hidup udara segar pagi-pagi. Campsite ni dia memang redup. Dan dia punya itunya dia tak ada. Campsite ni memang redup ya. Sini pokok getah yang dah lama saya rasa. I don't know. Memang redup. Dan dia tak ada plug point. Okay. Generator daripada pukul 7 malam sampai pukul 12. Siapa nak nature, boleh try datang sini. Dia lok tapak pun tak berapa banyak. Itu yang best dia for me. Dan malam memang sejuk ya. Dan line internet memang ada. Memang terbaik. Dah sampai Cangkak Onak. Ni Cangkak Onak. 100 meter je. Mancing. Mancing. Rahim daging masak hitam. Okey, untuk bakar. A few moments later. Situasi terkini pukul 4 lebih. As expected lah hujan. Ini kelemahan V6. So memang kena letak pole kat sini. So macam inilah dugaan bila camping. Tak gitu best. Kemas apa yang patut buat 5S.
Lalu tapi dia mesti kontak ni. Kan? Sekarang nak mandi ke? 65. Nama aku kan. Pisang dek. Boleh mandi? Kau hujan boleh. Dahsyat punya lama pakai ni sampai koyak lah. Guna sampai koyak tak apa. Sampai tak boleh pakai dah. Adakah ini kali terakhir pakai ni? Mungkin ya, mungkin tidak. Wow. Kita tanya dia dalam dia ada bagi 2 jawapan Sebagai lelaki bijak, saya rasa memberi 2 jawapan. Okay. Sebab nasib baik juga. Saya tak pakar dalam hal ni. Tak tahu nak suggest apa. Kalau meja ke, kemah ke, saya bolehlah suggestkan. So ni I leave it to you lah. See? Wow, hebat lah. Kambing 2 slice. Okay. Pan pun dah panas. Made in Mairin, Turkish. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saya kadang kambing ni, biasanya kita akan masak dengan zucchini tadi. Morning. Pagi ni hujan. Pukul 7 lebih. Malam tadi hujan tak, Mak? Sebab basah ke semalam punya basah? Bukan selalu dapat merasa camping dalam hujan. Alhamdulillah dah guna kemah ni 2 tahun lebih rasanya. Dia tak bocor. See? Tak bocor. Alhamdulillah. Sekarang pukul berapa Pukul 9, 10. Air dah mula keruh. Marilah kita kemas cepat yang mungkin sebelum jadi apa-apa. Kemah ni problem dia, okey, bila hujan air di sini, dia kena letak satu pole macam ni. Baru air keluar kiri kanan. Dan kena letak satu shield kat kiri kanan. Baru dia tak tempias. So far, bilik 6 terbaik.
Bagi yang berminat, tapak kami tapak nombor 2. Yang ni POV dia. Okay, selesai kita punya campaign di Chow Campsite Sahul. So 3 hari 2 malam. Okay, so setakat ni di Chow ni memang cantik sungai dia. Tempat dia redup. So ada banyak campsite dekat area sini. So you can pilih mana you suka. Dia punya fee dia very affordable. Cuma kat sini dia punya generator dia sampai 7 sampai ke 12 saja. So kalau nak ke sini better ada power supply sendiri lah, untuk elakkan keputusan apa nama electric supply. Oh, supply yang cukup lah untuk 3 hari 2 malam. Okay. Okay, alright. Bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa di next campsite. Maybe. Okay. Bye. Jangan risau, jangan gusar, malam gusar, jangan mudah. Malam ni kita berseri, malam ni kita berseri. Jalan berliku kita reda, hutan hijau suara cerah, berkemah di tepi pantai atau sungai mana-mana pun besar. Mari bernyanyi di tepi unggun api, gitar berdenting, hati berseri, gembira bersama. The next day.